Perabot lah, perabot kan. Itu pergi ke arah lantai. Floor plan arah lantai. Okay. Dia ada kat dapur tu. Dia ada dekat dapur ni. Okay. Dekat dapur ni dia ada ni lah. Ruang makan. Dia ada sinki. Kita buat ni lah. Kita buat sinki ni kan. Dia ada sinki kat sini. So, sinki ni 2,600 lebar. Ni berapa ni? Okay. Dia ada detail sinki. Dia ada detail dia kat sini. Biasa sinki dia ada detail dia. Ni. Dapur tu. Kan. Cuma tak nampak pula dia tu. Tak apalah. So, tinggi dia 850. Okay, kita buat dapur tu. Dia ada dinding sikit. Dia ada slab sikit. Boleh lah kan. Kat sini dapur dia. Tikut ni. Tikut plan ni. 2,600. Okay. So, let's go. Kita buat kat sini. Architecture. Floor architecture. Bagailah ni. In situ concrete ni kan. Okay. And then offset siap-siap ni apa ni height offset from level ni letak 850 850. Alright. Dah boleh draw lah pakai rectangle ni daripada sini ke sini sikit, klik line ni letaklah 2,600 dimension tu. Ni berapa dah tebal ni? 700. Boleh kot kan. Atau 600 lah kan, 600 lah 600 kan. Klik 600. Okay, finish edit. Section ni try bawa ke depan sikit. Alright, bagi nampak apa? Bagi nampak tu apa nama dah tu. Sinki punya tu, slab tu kan. Right. Okay, tengok kat keratan YY ni nampak tu. Tebal tu kan. So, inilah edit begini paste sikit lah kan. Klik. Edit type. Ataupun ada tak yang 100? Ni ada 125 ni. Tapi ni, ni. Ambil generate 150 lah kan. Ataupun ambil je floor ni. Kan. Edit type. Duplicate. 125 okay. Oh. Duplicate. Dalam kurungan kitchen lah. Kitchen. Kitchen sink. Contoh lah kan. Okay. Edit. Buang semua. Buang semua. Delete. Klik delete. Delete. Tinggal finish dengan finish tu pakai apa? Floor tile. Tak pun pakai yang ni apa? Ceramik apa? Pakai je lah ceramik kan. Tu. Okay. Okay. Apply. Okay. Boleh tu. Try tengok kat 3D lah. Okay. Boleh lah letak sinki. Tak sinki. Tak sinki kat sini kan. Tu dah sinki dah. Sinki kat sini ada dapur. Yang tu furniture. Yang tu ni. Cara nak letak sinki tu. Architecture component. Component. Place a component. Kan. Ni perabot dapur lah kan. Look family. Carilah sinki kat mana kan. Folder. Dia sinki dia dekat folder plumbing. 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 Architectural. Fixtures. Kita ambil sinki. Tu sinki. Dua kan. Dua lah baru best kan. Kan. Kat sini. Spacebar lah untuk rotate dia. Tak lah. Tak lah sini kan. Escape. Cuma klik sinki tu ni lah set. Dah. Try tengok 3D. Terapung lah. Tak kosong lah. Elevation from host kosong. Baik. Timbul lah.
Counter height. Kalau letak 850, try, enter. Guna eja kat sini lah. Okay. Nak bagi nampak cantik ni lah. Klik apa? Lantai ni kan. Pergi ke arah lantai, boleh ni. Edit boundary, draw lah bentuk rectangle ni kan. Nak bagi nampak cantik kan. Tak ada dah nampak tenggelam kan. Finish edit mode, try tengok. Tu dia. Yeah. Save. Kat sini adalah dapur masak kan. Pergilah ke arah lantai. Architecture, component, place a component kan. Load family, kita pergilah dekat, ambil lah dapur masak. Scroll down, kita ambil dekat furniture lah kan. Saya rasa kat furniture. Furniture, mana pula furniture ni? Furniture. Ni dia. Furniture, mana dapurnya? Ni kat mana? Ni storage. Dapur saya rasa kena pergi kat sini lah. Dia ada specialty equipment apa. Sini kan. Domestic kitchen lah ni. Mid range. Tak tahulah apa kan. Boleh ambil tu. Mid range. Besar. Dapur. Tengok dapur apa ada. Boleh pakai. Ambil je lah ni kan. Tu. Dapur elektrik lah kan. Contoh. Open. Besar pula. Dapur dia. Face bawah. Boleh tu kan. Tak sini. Try tengok kat 3D. Tu dapur masak dah. Boleh tu. Kat sini ada peti ais kan. Kat sini ada peti ais. Ada. Okay. Tu grafik tu. Sini ada peti ais kan. So arah lantai. Ada peti ais kat sini. So. Okay. Architecture. Component. Place a component. Load family. Refrigerator. Ada 2 pintu. Dahsyat. Okay. Ini dah macam kedai lah ni. Bolehlah kita ambil tu. Pun. Taklah kat sini kan. Itu. So boleh tengok lah. Tu dia peti ais. Dekat. Tandas. Tandas boleh letak kan. Tandas. Ada tandas sini tandas. Sini lah tandas kan. Okay. Ni apa dinding ni boleh ni. Klik ni. Letak ni base offset negatif 50. Enter. Dah. So tandas kat sini ada tandas. Okay. Tanda cangkung, kita pakai tanda duduk lah. Tanda duduk. Okay. So arah lantai. Kita pergi ke architecture, component, place a component. Load family, kita cari water closet. Dia dekat folder plumbing. Water closet equipment bukan. Fixtures. Water closet, yes. Kita ambil ni. Open. Space bar to rotate. Tak sini. Tak sini. Tengok ke 3D. Tu dia. Water closet. Boleh tu kan. Cukup tu. So kita punya ni dah nampak okey lah ni rumah ni. Cukup lah sebagai asas kan untuk belajar.